Stesen di kapal perang merujuk kepada suatu lokasi yang ditempatkan kepada anak-anak kapal untuk melaksanakan tugas tertentu. Tujuan kapal-kapal perang mewujudkan stesen-stesen sebegini adalah sebagai persediaan untuk menghadapi pelbagai ancaman semasa pelayaran, sama ada berhadapan dengan kerosakan kapal yang disebabkan oleh kegagalan sistem, kecuaian anak-anak kapal sendiri mahupun impak kerosakan serangan daripada musuh ketika perang. Oleh yang demikian, betapa pentingnya anak-anak kapal bertindak secara efisien di stesen di mana mereka ditempatkan supaya pengoperasian kapal sentiasa di tahap yang cemerlang untuk sebarang senario. Jumlah stesen yang diwujudkan bergantung kepada saiz dan fungsi yang ada dalam kapal. Kapal kecil dengan fungsi terhad tidak memiliki bilangan stesen yang banyak. Sementara kapal-kapal bersaiz sederhana dan besar dengan fungsi serta sistem yang lebih sofistikated sememangnya memerlukan banyak stesen. Jenis stesen kecemasan di kapal PLDM. Stesen petugas khas laut, Special Sea Duty. Stesen bertindak, Battle Station. Stesen bertahan, Defense Station. Stesen kecemasan, Emergency Station. Stesen rakit, Live Raft Station. Stesen penerbangan, Flying Station. Stesen menggeledah, Boarding Station. Stesen mendarat, Landing Party. Stesen ini diwujudkan untuk keadaan-keadaan tertentu ketika kapal berada dalam sesuatu keadaan. Umpamanya, kapal yang akan memasuki pelabuhan memerlukan penempatan anggota di haluan dan geladak suku, quarter deck, kapal untuk langkah-langkah merapat ke jeti. Maka petugas-petugas khas laut diarahkan untuk bersiap sedia. Stesen ini berkuat kuasa apabila kapal memasuki zon peperangan ataupun bersiap sedia untuk formasi peperangan di mana koordinat musuh telah dikenal pasti. Anak-anak kapal akan memakai pakaian Action Working Dress, AWD, berwarna kelabu lengkap dengan sarung kepala dan sarung tangan. Stesen bertahan adalah stesen di mana anak-anak kapal bersiap sedia untuk menghadapi impak serangan musuh yang mengakibatkan kerosakan kapal. Dalam stesen ini, anak-anak kapal akan sedaya upaya membaiki bahagian-bahagian kapal yang dikenal pasti terjejas kesan daripada impak serangan. Stesen ini diisytiharkan apabila berlaku sesuatu kerosakan yang disebabkan oleh kebakaran atau pelanggaran yang mengakibatkan kebocoran kapal. Dalam keadaan ini, semua anak-anak kapal dikeedakai beratur di bahagian haluan dan geladak suku, quarter deck, dan perlu memakai jaket keselamatan. Seterusnya, anak-anak kapal akan menunggu perintah untuk meninggalkan kapal dengan rakit keselamatan. Apabila kapal tidak dapat diselamatkan lagi akibat kesan peperangan ataupun kebakaran umpamanya, anak-anak kapal akan beratur di bahagian haluan dan geladak suku, quarter deck, berdekatan rakit keselamatan. Nama bagi setiap anak-anak kapal ini sudah tersenarai di rakit keselamatan masing-masing. Mereka hanya perlu mengingati lokasi rakit keselamatan mereka. Bagi kapal yang mempunyai geladak helikopter, helideck, stesen penerbangan adalah bagi juruterbang, pegawai trafik udara, menara kawalan udara dan sesiapa sahaja yang terlibat dengan operasi penerbangan di kapal. Tugas tentera laut semasa aman juga tertumpu kepada operasi penguatkuasaan maritim. Justru penggeledahan turut dilakukan ke atas kapal-kapal nelayan misalnya, untuk memastikan mereka mempunyai lesen yang sah dan tidak terlibat dengan salah laku perundangan yang lain. Penggeledahan juga dilakukan ke atas kapal-kapal ataupun platform di laut yang disyaki terlibat dalam sesuatu kes. Operasi penggeledahan ini dilakukan oleh tim geledah yang terdiri daripada seorang pegawai dan beberapa anggota lain-lain pangkat. Tim pendaratan adalah sebahagian daripada anak kapal yang ditugaskan untuk pergi ke darat dari kapal dan mengambil kawasan, dengan kekerasan jika perlu. Dalam pasukan pendaratan tersebut harus dilengkapi dengan senjata kecil, sekurang-kurangnya satu pelatun bersenjata dan satu mesingan. Pasukan yang telah berlabuh akan memastikan kawasan kapal untuk berlabuh bebas daripada ancaman musuh. Sekian, terima kasih. Like, share dan subscribe.